Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Khamis, Syawal yang ke 15. Syawal yang ke 15. Alhamdulillah dah separuh bulan kita dalam bulan Syawal. Masih lagi dalam bulan kita bersilaturahim. Hari ini Syawal yang ke 16. Masih lagi kita dalam bulan Syawal, bulan bersilaturahim. Kita menjalinkan hubungan untuk dapat bermaaf-maafan di bulan yang mulia iaitu bulan Syawal. Dan insyaAllah semoga dalam bulan Syawal ini kita dapat meneruskan ibadah-ibadah kita seperti mana dalam bulan Ramadan dan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Kita dapat jalankan dan insya-Allah semoga menjadi ibadah yang istiqamah dan menjadi ibadah yang amat berguna pada kita pada masa akan datang ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar semata laki ataupun sesiapa yang melihat live untuk belajar membaca Al-Quran, asas belajar membaca Al-Quran, iaitu basic untuk kita dapat memahami cara nak membaca Al-Quran. Dan dalam semata laki kita ada asas, buku asas siri 1, siri 2 dan siri 3. Untuk siri 1 dan siri 2 kita ada rakam untuk latihan, untuk praktis, untuk ulang kaji di dalam YouTube kita, YouTube As-Siddiq. Dan untuk siri 3 kita akan rakam dalam Facebook kita. Untuk puan-puan yang belajar asas siri 3 dapat ulang kaji, dapat latihan, dapat praktis hari-hari dan kita masuk kelas membaca bertalaki dengan guru masing-masing insya-Allah. Baik. Hari ini saya akan sambung untuk siri 3 pelajaran 2 iaitu bacaan mat ketika berhenti. Ketika kita baca Quran, kita berhentikan ayat, kita berhentikan nafas, maka akan ada bacaan-bacaan tajwid yang kita perlu wajib kita baca, wajib kita buat. Dan hukum-hukum tajwid tersebut mengikut pada keadaan masing-masing. Jadi dalam pelajaran 2 siri 3 ni kita akan mengenali bacaan tajwid ketika berhenti ayat iaitu mad lin. Sebelum ni saya ada terangkan bacaan mad ketika berhenti, mad adid lisukun, dan pada kali ini iaitu mad lin. Okay. Mad arid lisukun dengan mad lin ini ada persamaan dia. Dia sama-sama berhenti. Hukum mad yang berlaku ketika berhenti, kedua-dua ni sama. Dan hukum mad yang kita boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Dan kedua-dua ni pun sama. Mad arid lisukun dengan mad lin. Jadi macam sedara, macam adik-beradik untuk mad arid lisukun dengan mad lin. Baik.
Dalam mad arid lisukun, kita boleh baca 2, 4 atau 6 dan kita dalam smart talaki, kita latih untuk bacaan 4 harakat. Sebab dalam bacaan murattal yang kita buat, bacaan tartil yang kita baca dalam solat ataupun dalam kita baca Quran untuk tadarus, kita baca dengan tartil iaitu bukan bertaranum. Jadi untuk bacaan yang sedemikian, kita mengambil harakat yang sederhana iaitu 4 harakat. Jadi untuk hukum tajwid ni, bila kita ada pilihan harakat, kita kena mengambil satu dan kita samakan semua ayat. Kita sama semua. Kita walaupun ada pilihan, kita kena samakan 4 harakat. Jadi so kita lebih tertib dalam membaca Al-Quran. Baik. Dalam mad lin ini saya akan terangkan keadaan di mana kita akan panjangkan harakat tersebut ketika kita berhenti ayat. InsyaAllah dalam siri 3 ada pelajaran kedua iaitu bacaan mad ketika berhenti mad lin. Mad itu maknanya panjang, lin itu maknanya lembut. Jadi dia punya panjang tu lembut. Panjang dia lembut. Lembut ni maknanya dia punya sebutan tu lembut. Sebab dia makan lin. Lembut tu maksudnya macam ni. Hai, au, aish, aun. Kita macam panggil orang pun hai. Itu lembut lah tu. Lembut. Hai. Jadi dikatakan mad lin sebab dia punya panjang tu berhenti tu dengan lembut. Okey. Baik, sekarang kita buka pelajaran 2, siri 3, asas membaca Al-Quran Smart Talaki pada muka surat 5. Bacaan mad ketika berhenti mad lin. Okey, kita perhatikan pelajaran ini. Huruf ra baris atas. Ra. Tambah ya baris mati. Okey. Jadi konsepnya adalah huruf yang pertama mesti kena baris atas. Huruf yang pertama mesti kena baris atas. Dan huruf yang kedua baris mati. Ada tanda mati. Okey. Jadi ra baris atas tambah ya baris mati roi. Baik puan-puan yang pagi ini dapat luangkan masa sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil tonton kita punya live untuk ulang kaji ataupun untuk praktis sebelum kita baca dalam kelas asas siri 3. Bolehlah untuk jawab komen saya dulu ya. Jawab ucapan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh jawab dalam komen. Makna salam ini ialah Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kum tu kamu, ramai, kalian. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, atas kalian. Cik Putri Syazana dan sesiapa yang menonton kat sini. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu ialah benda yang bila kita dapat benda tu, kita dalam perlindungan, kita dalam kasih sayang, kita dalam kesian. Jadi rahmat Allah itu ialah kesian Allah, kasih sayang Allah. Rahmat Allah ni kalau boleh kita contohkan macam ni. Cik Syazana ada anak buah. Anak buah ni nakal. Anak buah ni memang nakal dan tak dengar cakap dan suka kacau orang. Tetapi walaupun Cik Syazana punya anak buah tu dia tak berapa memberikan keuntungan kepada Cik Syazana sebab dia nakal, dia tak dengar cakap dan dia suka kacau orang. Tetapi ada satu benda yang jadikan Cik Syazana sayang dekat anak buah tu. Mungkin anak buah tu jenis ataupun anak buah tu dia seorang yang jaga solat. Dia nakal, dia kacau orang. Dia tak dengar cakap tapi dia solat. Sekali tu Cik Syazana nampak dia tengah solat. Tiba-tiba Cik Syazana rasa, sayang kat dia. Itulah rahmat. Rahmat tu maksudnya apa? Rahmat itu rasa kasihan, rasa sayang, rasa nak jaga dia. Itulah dalam ucap salam tu. Warahmatullahi, dan rasa sayang, kasih sayang.
rasa kesian Allah tu. Sebab kita nanti di akhirat pun kita selamat bukan sebab ibadah kita, tapi sebab rahmat Allah. Itulah isi salam tu. Wa rahmatullahi dan juga wa barakatuh. Apa makna wa barakatuh? Berkat, berkat. Okey, apa makna berkat? Berkat yang kita boleh fahamkan maknanya adalah benda yang bermanfaat, amat berguna. Itu berkat. Jadi walaupun Cik Syazana ada RM5 saja, tapi RM5 tu terasa boleh buat dengan RM5 tu. Dengan RM5 tu rasa cukup. Itulah berkat. Jadi salam itu adalah doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Kita nak selamat. Jadi kita doakan keselamatan atas kamu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, rasa kasih sayang Allah, rasa kesian Allah. Wa barakatuh, dan keberkatan apa yang kita ada. 3 benda ini dalam salam yang kita ucapkan. Jadi saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang menonton, kepada yang melihat. Maka itu adalah doa saya untuk puan-puan semua, dan saya nak puan-puan jawab salam tu untuk doa untuk saya pula, insya-Allah. Baik, kita sambung dengan pelajaran 2, mad lin, bacaan mad ketika berhenti, mad lin siri 3. Ra baris atas, ra, tambah ya baris mati, roy. Baik, sebelum kita teruskan tu, Cik Syazana dan puan-puan yang mendengar itu share, kongsikan live ini untuk kita dapat kongsikan pada yang lain. Kongsikan dan juga like kat situ. Like itu adalah macam kehadiran untuk melihat rakaman ni. Saya nak ada nampak kehadiran pelajar-pelajar asas mat talaki untuk menonton kita punya ulang kaji latihan ni. Minta like kat situ. Kalau Cik Syazana hadir, like kat situ. Maknanya Cik Syazana hadir menonton, insya-Allah. Dan puan-puan semua pun sama. Ra baris atas, ra, tambah ya baris mati, roy, tambah shin baris 2 bawah, shin, roy shin. Jadi kita baca roy shin, ro, roy shin, ya. Ini kita belajar asas. Mana yang dah Al-Quran itu boleh tonton ini untuk sebagai tambah ilmu, pengetahuan, dan boleh ajar sesiapa yang rapat dengan kita cara untuk mengenali bacaan Al-Quran. Roy, roy shin. Okey, ayat ni kita baca apa? Roy shin. Okey. Tetapi sekarang kita nak belajar dalam Al-Quran, baca Quran. Ketika berhenti, kita baca Quran ni, kita berhenti pada ayat ni. Pada perkataan roy shin kita berhenti. Huruf terakhir. Huruf terakhir ni baris apa? Baris 2 di bawah. Baris 2 di bawah. Roy shin. Tetapi kalau kita baca Quran, ketika kita berhenti pada kalimah ini, huruf yang terakhir, yang shin ini, kita wajib mesti matikan dia. Dia dah tak ada baris 2 bawah. Dia dah jadi baris mati. Dia jadi baris mati. Baris mati mana? Macam ni. Ni baris mati. Jadi kalau kita baca Quran, huruf yang terakhir ini kita kena wajib matikan dia jadi macam ni. Kalau kita berhenti. Dan dibaca panjang 4 harakat. Mana yang 4 harakat? Yang 2 ni. Yang 2 harakat tadi. Roy. Inilah madlin. Roy. Roy. Asalnya 2. Roy. Cuba kira. Masa kita baca Roy tu gerakkan jari. Roy. 1, 2. Roy. 2. Roy shin. Roy shin. Tapi ketika berhenti, matikan huruf shin dan dibaca panjang 4 harakat. Jadilah Roish. Roish. Jadi kita baca kalimahnya Quraish. 4 harakat. Quraish. 4. 1, 2, 3, 4. 4 itu pada perkataan ish tu. Ish. Ish. 4. 1, 2, 3, 4. Ish. Quraish. 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 Ya, jadi kalau berhenti, kita dah matikan dan baca panjang 4 harakat. Seterusnya, jadi dalam siri 3, perempuan yang asal siri 3, cara bacanya macam ni ya dalam kelas. Nun baris atas na, tambah waw baris mati, tambah mim baris 2 depan, naumun.
Nun baris atas tambah waw baris mati tambah mim baris 2 depan, naumun. Ketika berhenti, huruf terakhir dimatikan dan dibaca panjang 4 harakat menjadi naum. Naum. Nampak 4? Naum. 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 Wala naum. Kita baca mad lin 4 harakat. Seterusnya, dal baris atas da tambah ya baris mati tambah ha baris bawah. Di sini ada baris bawah. Puan-puan yang dah print buku ini boleh gunakan pen kat bawah ni baris bawah ya, tertinggal baris. Saya tertinggal baris kat sini. Baris bawah. Dal baris atas tambah ya baris mati tambah ha baris bawah, daihi. Daihi. Puan-puan yang menonton tu boleh jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berhenti, huruf terakhir dimatikan dan dibaca panjang 4 harakat. Dai. Dai. Kita baca 4 harakat. Dai. Siapa yang menonton tu jawab salam saya. Jangan menonton secara senyap-senyap ya. Jawab salam saya. Baina yadai. Saya tahu siapa yang menonton tu. Saya tahu siapa yang menonton tu. Saya dah ucap salam, sila jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yadai. Okey, jadi baca panjang dekat yadai. Baina yadai. Okey. Baik, seterusnya itu adalah pelajarannya ya. Jadi saya dah terangkan tadi pelajaran konsep untuk mad lin, iaitu huruf terakhir kita akan matikan dan kita baca panjang mad lin tu dengan 4 harakat. Okey. Baik, sekarang kita cuba baca perkataan mad lin. Fataba alaih fil lail nuhihi ilaik biha audain. Okey, dekat sini ada hukum ni. Siapa yang dah baca Al-Quran tahu ini adalah panjang 4 harakat. Tapi di sini kita belajar asas, kita akan belajar step by step. So kat sini, di sini kita belum lagi belajar bab ni. So kita kena baca yang 2 harakat dulu. Kita nak belajar mad lin yang di ujung ni. Jadi nanti kita pelajari untuk yang panjang ni. Okey. Biha audain. Biha audain. Baik, seterusnya bawah. Ala fir'aun kamilain. Natluhu alaik ilal ka'bain. Okey, jadi inilah mad lin. Siapa ada nama Lin kat sini? Puan Lin ada ya, dekat Semata Laki ada nama Puan Lin. Lin tu maknanya lembut. Sebab tu nama Lin ni ada pada perempuan. Sebab apa? Perempuan tu mestilah kena lembut. Okey, sekarang kita masuk pada latihan mad lin, perkataan yang kita baca dengan lin. Mad lin ketika berhenti. Baik. Puan-puan boleh dengarkan dan untuk praktis sebelum baca dalam kelas masing-masing. Ini kita baca dengan berhenti, maka berlakulah mad lin. Wakhshawun wa yas'aun bighair sayujzaun tahyaun khawf ya qaum ya fir'aun idh ramait yanhaun takhshawuh ghaib.
Ujung tu gigit lidah. Ghaib wal khail marratain ayatain walidain jannatain rajulain khair. Di ujung ni huruf ra ni kena tebalkan. Sebab apa? Kita matikan dia dan huruf yang sebelum tu dia baris atas. Maka kita kena muncung sikit mulut di ujung tu. Khair. Khair. Mu'minain. Wakhshawun. Qarnain. Minal qawl fariqain syai'ain saddain sadafain biwalidayh alaih yalqaun yaum aqibaih na'laik raib firdaus ilaih yarawun yujzaun wa yulaq qaun zauj. Dia ada qalqalah di sini. Zauj. Asawuk. Ujung ni kena keluarkan angin. Asawuk. Okey. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang apabila kita berhenti pada perkataan ini dalam Al-Quran, kita kena jadikan dia madlin, panjang yang lembut. Kan nampak lembut tu, yujzaun. Nampak lembut kat situ ya. Jadi kita baca dengan 4 harakat. Jadi dalam kita belajar asas di Smart Talaki, ketika kita baca muka surat ni, pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar. Okey, baik. Kita sambung pada latihan 2B. Latihan 2B dah masuk perkataan dalam ayat. Dah masuk perkataan dalam ayat. Adakah kita nak sambung? Atau cukup setakat tadi sahaja, Puan Tina, Puan Suri? Boleh jawab di komen, adakah kita nak sambung latihan 2B pada mana-mana yang dah siri 3? Saya tak pasti yang mendengar dah siri 3 ke belum. Puan Tina, siri berapa Puan Tina? Siri 2 ke siri 3? Baik, kita sambung latihan 2B. Latihan membaca ayat yang di dalamnya kita memberhentikan mad lin. Okey. Jadi pada yang dah Al-Quran, Cik Ramli, ya, walaupun dah baca Quran, tapi kat sini kita boleh fahami apa itu mad lin. Mad lin tu ketika kita memberhentikan perkataan dalam ayat Al-Quran yang mana di ujung tu terdapat mad lin. Mad lin itu iaitu huruf mim baris atas, ya baris mati. Dan kita memberhentikan pada nun yang kita matikan. Okey? Baik. Sekarang saya akan baca untuk rakaman ini. Untuk perempuan boleh praktis ya. Cara nak membaca ayat ini. Di ujungnya ada mad lin. Fakana li ghulamaini yatimain. Atau kita baca dengan cepat sikit. Fakana li ghulamaini yatimain. Fakana li ghulamaini yatimain. Minhum fi syai' wa rabbul maghribain. Marajal bahrain.
Qala innakal yawm wal 'aina bil 'ain wa muhaiminan 'alaih musibatul maut yastami'u ilaik wa minal ma'zith nain wa minal ma'zith nain ahadakumul maut syana'a. Hamzah ni dia di sebelum alif. So hamzah ni panjang, 2 harakat. Syana'anu qaum dzalika khair thaniyasnain nahnu naqussu alaik ya dzal qarnain tasdiqal ladzi baina yadayhi tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa tafsila kulli syai' man asarral qaul lam akhunhu bil ghaib thumma yatawallawun. Okey, di sini saya ulang. Perhatikan ba ni bila kita berhenti dia jadi qalqalah. Lam akhunhu bil ghaib thumma yatawallawun binafsikal yawm majma'al bahrain fakana abawahu mu'minain takhshawhum wakhshawun. Jadi mad lin ni bila kita berhenti. Jadi bila kita berhenti, huruf-huruf yang ujung ni, yang last kali ni dimatikan. Ya, kita matikan dan kita panjangkan huruf sebelumnya menjadi mad lin dengan 4 harakat. Dia ada pilihan 2, 4, 6. Tetapi kita tetapkan 4 harakat dan kita selarikan semua berhenti 4 harakat. Ya, kalau kita baca 6 harakat panjang sangat. Kalau kita baca 2 harakat pendek macam mad asli. So kita nak dapatkan dia perubahan daripada mad asli kepada mad lim dengan pertukaran harakat. Daripada 2 harakat menjadi 4 harakat. Jadi kita berhenti tu dengan lembut sesuai dengan nama dia iaitu mad lin. Baik. Dalam kelas kita baca ini, kalau kita tak lancar lagi ujung-ujung tu, kita masih sangkut lagi, kita perlu repeat lagi daripada atas ya, pada kelas masing-masing puan-puan. Kalau dah lancar, baru boleh masuk pada latihan seterusnya. Pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar. Baik, seterusnya latihan 2C. Latihan 2C, kita dah membaca ayat Al-Quran. Latihan membaca ayat Al-Quran yang mana di ujungnya terdapat mad lin. Okey, adakah kita nak sambung puan-puan yang mendengar? Yang mendengar tu, ramai yang mendengar tu, boleh jawab salam saya. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkatannya. Jadi 3 benda ni dalam doa tu. 3 isi doa salam tu yang kita sentiasa ucapkan menjadi doa. Jadi saya ucapkan kepada semua, Assalamualaikum, keselamatan ke atas kamu. Keselamatan ini perkara yang penting. Kalau kita selamat, insya-Allah selamat daripada gangguan luaran dan selamat daripada gangguan dalaman. Selamat daripada perkara yang tak baik dan selamat daripada perkara
yang kita nampak baik, rupa-rupanya tidak baik. Ya. Jadi Assalamualaikum itu adalah ucapan salam. Warahmatullah. Keselamatan. Yang kedua, rahmat Allah. Kita mohon. Apa itu rahmat? Rahmat ini perkara yang datang seperti mana ikhlas. Ikhlas. Jadi kita di akhirat nanti, kita selamat adalah sebab rahmat Allah. Bukan sebab ibadah kita. Maknanya rahmat ini perkara yang datang atas rasa kesian, rasa sayang, rasa nak melindungi. Itu rahmat. Ya. Jadi kita di akhirat, walaupun kita tahu timbangan di akhirat untuk amal ibadah yang baik dan amal yang buruk itu akan ditimbang di akhirat nanti, dan amal buruk tu lebih berat, lebih banyak berbanding dengan amal kebaikan. Dan bila diikut pada timbangan tersebut, kita semua memang gagal. Kita semua gagal sebab kebanyakan kita nak buat baik pun dah tua-tua sikit baru nak buat baik kan. Itu pun dah boleh nampak gambaran yang kalaulah umur 70, umur sampai 50 kita buat jahat, umur 50 sampai ke 70 baru kita nak buat baik. Dan jumlah tahun tu pun kita boleh nampak kalah. Ya. Tetapi bukan timbangan itu semata yang menjadikan kita selamat di akhirat, tetapi rahmat Allah. Sebab itulah walaupun kita ibadah taklah banyak sangat, ibadah tak adalah kuat sangat, tak adalah tinggi sangat, tapi kita dapat tarik rahmat Allah. Sebab itulah kenalah banyak doa. Rahmat Allah, rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebab rahmat inilah yang selamatkan kita. Rasa rahmat Allah inilah yang dapat selamatkan kita. Wa barakatuh. Barakah. Berkat ini pula berkat dalam kehidupan kita. Rahmat tadi kita nak dapat di akhirat. Berkat ini kita nak dapat di dunia. Jadi walaupun kita kerja biasa-biasa, tapi berkat rezekinya. Walaupun kita tak berapa hebat, tetapi berkat kehidupannya. Itu yang kita mahukan. Warahmatullah wabarakatuh. Jadi saya nak ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Doa yang tak putus-putus kita kena sebut. Dan puan-puan boleh jawab salam tersebut untuk saya. Komen dalam grup kita punya komen tu. Ucap salam, jawab salam saya, insya-Allah. Okey, kita sambung 2D. Minta maaf, 2C. Untuk siri 3 kita hanya sampai C saja untuk latihan. Okey, kita sambung dengan 2C. Latihan membaca ayat Al-Quran yang di ujungnya terdapat mad lin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Sesiapa yang dah hafal surah Quraisy tu, mungkin sebelum ni bacanya li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy, maka ubahlah yang betul. Kita nak biasakan yang betul. Betulkan yang biasa-biasa tu, betulkan yang biasa kita buat tu, dan kita nak biasakan yang dah betul. Li'ilafi Quraisy. Thumma atimmus siyama ilal lail. ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. Berhenti madlin. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdilu bunyikan qalqalah sughra, ba baris mati. Tab ada b perlahan. Tabdilu. Qala atastabdilu
tastabdiluna alladhi huwa adna. Okey. Dalam ayat panjang macam ni, yang bagi mereka yang baru boleh baca sikit-sikit, baru nak baca, baru nak belajar baca, baru merangkap baca, biasa dia akan terpanjangkan dekat perkataan huwa ni. Dia akan terbaca, mereka akan terbaca qala atastabdiluna allazi huwa adna. Dia jadi macam tu. Jadi jangan terpanjangkan kat sini. Sebab tu dekat sini cepat kita masuk kepada perkataan seterusnya. Huwa adna. Huwa adna. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Nampak ujung tu panjang dan ada huruf ta yang kita matikan, dia bunyi angin di belakang. Maut, 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 maut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Puan-puan boleh kongsikan live kita ni, kongsikan pada rakan-rakan atau kongsikan dalam Facebook masing-masing untuk puan-puan boleh simpan. Mana yang kelas asas tu, puan-puan yang masih belajar asas boleh simpan live ni dan simpan dalam Facebook masing-masing dan senang untuk kita ulang kaji. Minas sawa'iqi hadaral maut. فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء. Baik, dalam kat sini kita boleh nampak ada waw kecil ya. Ini hukumnya kita belum belajar lagi, kita akan belajar pada pelajaran 6 mungkin tak silap. Kita masih baru pelajaran 2. Jadi kat sini nanti dia akan panjang 2 harakat mad silah qasirah. Tapi di sini saya tak menerangkan dulu sebab kita fokus pada mad lin di ujung ayat. So kalau kita nak baca ni kita boleh pancangkanlah 2 harakat. Nanti kita akan belajar bab ini pada pelajaran seterusnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Fa'atat. Di sini ada hamzah. Cuba dekat sini tak berapa nampak ya. Dalam Al-Quran insya-Allah kita nampak jelas hamzah ni. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Qala labithtu yawman aw ba'd يوم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. Okey, kita ulang sekali lagi. Qala labith. Perhatikanlah ni sebenarnya ada 2 kat sini. Kadang pada yang mereka masih merangkak, kadang terpanjangkan qala labith. Salah ya. Jadi kena jaga. Qala labith, qala labith, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Panjang 4 harakat mad lin. Tulijul laila fin nahari wa tulijun
nahara fil lail. Ni panjang sangat ni. Tapi boleh cuba dengan tarik nafas. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Okey, perhatikan dekat fa ni. Yang baru-baru nak belajar akan keliru. Kenapa ada ya? Ya. Asalnya dia dua harakat. Fi. Asalnya dua harakat. Fi. Tetapi bila kita masuk pada kalimah seterusnya, kita dapati ada huruf yang bersabdu. Maka kita masukkan fi tu ke dalam sabdu, bermakna yang ya ini kita dah tak baca. Jadi apa? Fin. Fin. Fil. Fil. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Okey, baik. Kalau nafas tak cukup, kita cuba tarik nafas. Kalau tak mampu, tak dapat dah tarik nafas tapi tak dapat nak baca satu nafas, kita boleh berhentikan di perkataan ini. Bila berhenti, dia menjadi mad arid lisukun. 4 harakat. Hukum yang sebelum ni. Yang sebelum ni iaitu mad arid lisukun. Jadi kita boleh berhenti. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Okey, kalau kita mampu satu nafas, tarik nafas. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Jadi kita boleh baca dengan dua keadaan. Kalau nafas panjang, satu kali ujung tu mad arid lisukun, mad lin. Kalau kita nafas pendek, kita boleh berhenti 2 kali. Berhenti di sini mad lin, mad arid lisukun, maaf, dan di sini berhenti mad lin. Okey. Sekali lagi untuk yang nafas panjang. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kalau nafas pendek. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Jadi puan-puan yang belajar asas siri 3, baca muka surat ni boleh berhentikan 2 kali kalau nafas tak cukup panjang. Okey. Seterusnya biyadikal khair. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Baik. Seterusnya kita sambung baris yang akhir sekali. Nafas kena panjang. Kalau tak panjang, kita boleh berhentikan nanti. Okey. Kita cuba dulu. Tarik nafas. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghayr. Ghay itu panjang 4 harakat dan ujung tu kita gigit lidah dan muncungkan mulut. Ghayr. Minal ghayr. Minal ghayr. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghayr. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghayr.
وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Kita baca dengan satu nafas, ya. Sebab baca Al-Quran mesti kena satu nafas. Kalau tak mampu lagi, kita lancarkan dulu sampai kita dapat satu nafas, ya. Tapi kalau ayat ni Ustaz, ayat ni panjang lah Ustaz, nak satu nafas tak mampu dan ujung tu nak jaga pun jadi susah sebab kita nafas dah tak cukup. Baik, kita boleh berhentikan dekat sini separuh. Wa idza khalau addu alaikumul anamil. Alaikumul anamil. Pendek dekat mil ni. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلِ. Dan baca daripada alaikum. Alaikumul anamila minal ghayz. Jangan bunyikan ghayz. Tu tak ada. Z tu tak ada dalam ayat ni, ya. Sebab ini bukan huruf zai. Ini bukan huruf zo. Ini adalah huruf Allah, gigit lidah. Allah. Saya tak dapat nak tunjuk muka kat sini, nak bagi skrin tu nampak besar. Nanti kalau belajar makhraj, saya akan live makhraj kat sini, saya akan tunjuk lidah tu. Tapi kita boleh bayangkan, gigit lidah, keluarkan lidah, di antara gigi atas dan gigi bawah, keluarkan sedikit dan munculkan mulut. Allah. 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 Minal ghayz. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Okey. Ya. Susah sikit, kena praktis lagi. وَلَقَدْ, ada qalqalah sughra bunyikan de. وَلَقَدْ أَتَوْا. وَلَقَدْ أَتَوْا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى atau alal. Jadi yang ni kita tak baca, ya. Alif ni dia tak ada. Kalau kita jumpa ada alif dan ada bulat macam ni, ini dikira tak ada. Maksudnya kita tak perlu baca, ya. Walaqad atau alal qaryatil lati. Di sini kita dah nampak ada gelombang untuk panjang. Tapi hukum ni kita belum belajar pada siri 3 ni. Pada pelajaran 5 ada hukum ni. Jadi pada pelajaran 2, kita tak perlu baca dulu. Kita nak baca apa yang kita dah belajar. Okey. Jadi sini kita baca 2 harakat sahaja dulu. Kita nak fokus pada mad lin di ujung ini. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. Ada hamzah di ujung tu. سَوْء. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي Lati ni perempuan ni tak panjang. Lati ni jaiz mufasil, tapi dalam pelajaran 2 ni kita belum pergi ke latihan ataupun pelajaran mad jaiz. Jadi kita tak nak baca benda yang kita belum belajar. Jadi kat sini kita kembalikan dulu kepada asal, iaitu mad asli. 2 harakat sahaja dulu. Nanti kita akan belajar untuk jaiz. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. 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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي
mutirat mataras saw. Jadi mad jaiz ni belum dulu ya. Jadi latihan 2C ni panjang ayatnya. Kita dah latihan membaca ayat Al-Quran dengan hukum yang kita pelajari dalam latihan ini. Mad lin, lail, alaih, quraish, khair, maut, maut, syai', ضعفين يوم ليل خير غيظ sau. Itu adalah mad lin. Jadi dalam siri 3 kita pelajari mad lin pada pelajaran kedua dan latihannya ada 3 iaitu 2A. 2A ni kita belajar perkataannya. Kemudian 2B kita belajar 2 perkataan yang ada mad lin. Dan 2C kita belajar membaca ayat Al-Quran yang diakhiri, di ujungnya berhenti pada mad lin. Apa makna mad lin? Mad panjang, lin lembut. Bukan mad lelaki, lin wanita. Bukan ya. Tapi kebetulan mungkin ada nama suami mad, nama isteri lin. Jadi kalau orang panggil, siapa yang datang tu? Yang datang tu Madlin. Sudah jadilah Madlin. Mad yang panjang dengan lembut ya. Baik, alhamdulillah puan-puan yang mendengar, yang melihat, yang kelas asas boleh praktis untuk baca dalam kelas nanti dengan guru masing-masing. Tapi yang mana Al-Quran boleh jadikan satu penambahan ilmu untuk kita faham dan mungkin untuk kita sampaikan pada mereka yang belajar dengan kita, insya-Allah. Baik, itu saja untuk pagi ini untuk mad lin pelajaran 2. Sebelum ni mad arid lis-sukun pelajaran 1. Jadi kita ada rakaman yang puan-puan boleh dengar di sini untuk praktis sebelum baca dengan ustazah di dalam kelas kita masing-masing. Baik, untuk minggu depan, untuk esok insya-Allah saya akan terangkan pula cara mad yang berhenti yang ketiganya iaitu mad iwad ya. Insya-Allah. Baik, itu saja puan-puan. Sekiranya ada nak tanya, boleh saya luangkan masa. Kalau ada nak tanya boleh komen bawah tu. Boleh komen bawah tu untuk bertanya. Saya boleh tunggu dalam masa 3 minit. Selepas 3 minit tak ada yang komen, maknanya tak adalah ya. Saya tunggu. Kalau ada nak tanya untuk mad lin ya. Mad tu suaminya, lin tu isterinya. Jadilah mad lin. Ya, bukannya itu nama orang. Baik puan-puan, jadi setakat itu saja untuk pagi ini untuk bacaan mad lin. Insya-Allah boleh praktis pada mereka yang baru masih belajar siri asas siri 3 dan insya-Allah esok atau petang ni saya akan sambung untuk pelajaran ketiga iaitu mad iwad. Puan-puan boleh praktis insya-Allah. Kita rajin, kita cepat boleh baca Quran dan kita nak istiqamah baca Al-Quran puan-puan. Tibalah masanya untuk kita banyakkan ibadah
kita nak beratkan ibadah kita. Mungkin ibadah kita tak dapat nak lebih berat daripada kelalaian kita. Tetapi dengan ibadah kita boleh jadi datangnya rahmat Allah. Ya, boleh jadi datangnya rahmat Allah. Walaupun ibadah kita tak seberat kelalaian kita. Tak seberat kesilapan kita yang banyak lupa untuk ibadah-ibadah sebelum ni. Tapi boleh jadi dengan ibadah yang kita dah fokuskan sekarang ni, ibadah yang kita istiqamahkan pada masa ni menjadi asbab rahmat Allah, insya-Allah. Dan semoga berkat hidup kita. Setakat itu saja untuk pagi ini, untuk Matlim, bacaan hukum tajwid ketika kita membaca Al-Quran, memberhentikan ayat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل الله يا كريم.